Kehormatan tertinggi Turki melalui penganugerahan Order of the Republic bukan atas kapasiti peribadi. Sebaliknya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, darjah kebesaran tertinggi Turki itu diterimanya bagi pihak seluruh rakyat Malaysia. Menurut Anwar, penganugerahan itu merupakan lambang keakraban persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara. Hubungan itu berteraskan kepercayaan, saling menghormati dan aspirasi bersama untuk keamanan serta kemakmuran sejagat. Perdana Menteri berharap pengiktirafan itu akan terus menjadi pemangkin untuk memperkukuh kerjasama Malaysia dan Turki merentasi pelbagai bidang strategik demi manfaat bersama rakyat kedua-dua negara. Anwar semalam menerima anugerah Order of the Republic iaitu darjah kebesaran tertinggi Turki sebagai pengiktirafan terhadap peranan beliau memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Republik itu. Anugerah berkenaan disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam satu majlis yang berlangsung di Kompleks Presiden bersempena lawatan rasmi 3 hari Anwar ke Republik itu yang bermula pada 6 Januari.